Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to DVP Studios. Nampak? Jersey baru, jersey pre-season Penang FC 2023. Tajaan daripada kaki jersey. So saya pakai ni bukan saja-saja guys, bukan saja-saja. Hari ni saya berada di Copa Arena untuk majlis pelancaran jersey pramusim, pre-season kit dan juga training kit Penang FC untuk season 2023. Meriah hari ni. Dah lama dah fan Penang tak rasa suasana yang macam ni. Setelah musim lepas, episod hitam lah yang berlaku dekat tim kita. Saya rasa semua orang tahu. Kita nak lupakan benda tu. So kita buka buku baru untuk musim 2023 ni. Kita check out apa yang ada sepanjang event kali ni. Ciao. Rezeki hari ni dapat interview Daud Su Jamaluddin, salah seorang player legend main dengan Kelantan, main dengan JDT, siapa tak kenal. Kita ada event untuk Penang FC. Dalam masa yang sama, hari ini ada soft launching untuk kaki jersey X Penang. Penang FC X kaki jersey lah, begitu lah. Okey. Soft launching untuk pre-season punya baju. Okey. Satu soalan yang mungkin soalan cepu mas sikit bang. Mungkin ada hint ke, mana tahu next season join Penang ke bang? InsyaAllah, tapi dah sebagai player lah. InsyaAllah. Okay. Get ready guys, depa nak mula. Stand by. Guys, this is Ultras Panthers guys. Penang atas, Penang bawah. Biasa ada di belakang Penang, Ultras Panthers. Jadi untuk penyokong yang dah membeli jersey bolehlah dapat. Player pun dah ada tu. So saya akan cuba dapatkan seorang-seorang. Relax. Tapi cari. Kali nama apa? Potong ah. Dia. Hai. Baru. Sana jersey. Elok. Baik, kaki jersey tu baik. Ni elok air ke? Etis pun elok air. Soalan bayar tu. Irul. Tak senang nak interview lah ni. Resto. Bayar interview lah. Siap meh. Season ni. Nombor 11 kan nombor 14? Mana? Mana? Nombor 11 kan nombor 14? 11 kita tunggu. Okey. Sat nak tanya pula ni. Season 2023 Mac.
Jersey number 33, 37? 37. Confirm? Tukar balik? Tukar balik. Tak mau 33? Tak mau. Bad luck. Ni Akif guys. Ni Akif. Boleh kalau cakap Penang boleh faham? Boleh cakap kata? Boleh lah. Boleh? Okey. Nak interview untuk Penang? So adik, next season still lagi nombor 46? Ya, still lagi nombor 46. Still 46? So, ha? Tak tukar. Tak tukar? So, bila time tengah main, orang duk panggil Rossi okey kan? Okey. Okey. Tak ada masalah. Alright. Kita cuba penyokong lah. Okay. Kita cuba nak pergi cari Katul Anwar dekat belakang. Interview sikit tu. Tahu nak pun cuba boy. Katul, next season Katul. Dengan kemasukan keeper baru dan juga Along stay. So, mungkin ada persaingan yang baru untuk Katul next season. Macam ke season baru ni still ada persaingan lah. So saya harap saya dapat kekalkan ataupun tambah baik pulih performance dan dapat merebut tempat pertama untuk goalkeeper Pulau Pinang. Ni sebelah meja ni. Ni sebelah meja ni. Dah malam nanti. Hari ni siapa yang akan duduk atas tangga hari ni? Dia malu. Tadi kita dah pun sembang pasal JC Pre-Season, pasal training kit. Tapi kali ni kaki JC dah pun release satu merchandise yang lain daripada yang lain. Saya tak pernah nampak lagi kelab lain release tudung ataupun shawl. So saya tak boleh nak review pasal shawl. Kita bagi model shawl yang review sendiri. Okey, itulah macam yang kata Lalik, antara variasi yang paling best untuk season kali ni kami ada tudung. Ada 4 jenis pilihan warna. Tudung satin tau, soft satin. Ada warna nude, ada warna putih, hitam, banyak sangat. Ada corak PFC. Okay, so tudung ni dia senang jadi tau. So kalau perempuan memang nak tudung senang jadi, cantik. So ni ada package tu. Okay, so siapa nak boleh dapatkan dekat Sekarang ni dekat Popa Arena. Popa Arena. Kita dah pun di penghujung event untuk hari ni, majlis pelancaran jersey pre-season. Saya dah pun dapat bukan saya pun dapat, saya dah pun beli. Alright guys, kita dah pun berada di penghujung event pelancaran jersey pre-season untuk musim 2023 by Kaki Jersey. Saya tak mahu cakap banyak lah, hampa tengok sini macam mana punya meriah, sokongan dan sambutan yang ditunjukkan oleh fan-fan Penang semua. Kita akan teruskan lagi konten. Terima kasih atas semangat hampa. Last season kita lupakan, kita buat balik musim 2023. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.